أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia-Nya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita semaya berjemaah. Kemudian kita bersama dalam majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Sehat kau belakang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada kita, kesihatan yang baik. Ta'ala permudahkan urusan kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Tahu mana gaya beres? Kau tak beres? Besar. Ada kena tedah lembu? Ada? Ada. Untuk deka belakang. Ada satu pak bertanya, mari. Oh, kena tendah lembu supaya takat dia. Galu ni, tangan dia. Tak apa lagi lah. Kau masuk kereta tu mati. Tu dia. Mati behel lembu. Apa? Lembu liar. Sejulu bedil lembu. Tak ada gaya. Tak ada gaya. Tengok bedil lembu. Apa bedil? Lembu liar. Di tengah jadah. Seruk tegak-tegak. Pilih molek lembu. Nak hak murah ke? Gapo ke? Jangan ambil hak liar. Nak akak jual beli mudah. Nak semelih pun mudah. Ni ikut dia ambil lembu. Lembu tak kena tali. Kelepar dia. Mana? Kena? Oh, lembu lepas. Lembu lepas alik estik. Kakak nak gerbek apa orang ambil. Orang ada bedil. Tubik ukur bedil pun tak. Tu dia. Macam-macam tubik pun ni. Meleh 2 kali lah. Gapo. Betul dia Allah sesat jual beli. Masalah jual beli kita sesat dah. Masalah nak gerbek kita sesat dah. Banyak kali lah kita sesat. Tak dengar juga. Tengok, tak dengar juga. Hak besar sekali, hak betis sekali nikih ni, hak boleh kita ambil pengajar adalah tukar jemelih. Tukar jemelih kena mengaji juga. Bila tembok, ukut kau tembok dah. Tembok ni kena ada syarat lah, tembok mesti dilihat lah. Tembok hak kita duk pegang 10 tahun tu, tembok juga. Tak boleh hak tu. Orang pergi
mari dah. Oh. Hak duk mari sejik dah. Lembu pun mari sejik. Tembok juga tak ada kecoh tu. Tak ada. Hak liar syarat dia tembok kan. Kerana nak melemahkan dia bukan nak mati dah. Syarat dia nak melemahkan dia. Ha, bukan tembok tapal lah. Tembok tapal mampu kerah. Tak jadi kerja. Dah bangkai. Ha. Bila tembok lemah dia. Tembok pula dia tengok tekok dia tembok kepala. Nak suruh dia lemah. Pasal kita nak pergi sembelih tu. Ada? Dapat dekat nak sembelih. Tubik dua. Dua ke dia. Pertama sekali. Hayah mustaqirrah. Dengan hayah mazbuh. Sinilah tu kerja sembelih. Kena tahu ya. Kalau dia hayah mustaqirah, sah sembelih kita, boleh makan. Kalau hayah mazbuh, kerana hayah mazbuh. Kita tak pisah tu, dia mati bukan kerana pisah kita. Kerana lembek tekuk dah. Maka hak ni bangkai. Ustaz nak buat kerana bagi juga. Tak boleh, dah kena kambuh. Keren dah makan. Lepas tu guano. Orang bayar tu, RM1,500 segi. Hak je tembok tu nak bayar. Ha, ni nak cara ni. Ha, baru ni aku suruh tanya, tak saya tanya. Tu bik flat-flat dia. Ha. Ustaz dia. Jadi hak pengajaran kita kena ambil dia, penting dia ke jumlah. Penting dia tu penting. Masa dia pergi tu, dia kena tengok setengah mana. Dia lah boleh menentu hayat. Lembu tu hidup. Kalau kena sembelih tu mati kerana pisah kau, mati kerana hak duduk sakit dah. Kalau supaya hak kita tepuh, dengan motor tu. Kita tepuh air, kita tepuh air dengan kereta dengan motor kan. Kelepak ambil pisah, nanti tengok tu. Kita tengok dia kelepak gagah lagi kau tak. Kalau dia gagah lagi kita sembelih. Soh kita makan. Tapi kena bayar ya orang kita tu. Nah, mungkin ustaz kata soh, pakai kau klik, buat fried chicken apa. Kena bayar dulu ayah orang yang tepuh tu. Mana nak kata soh tak jadi bangkai. Tapi kalau kita pergi dia kelepak pergi tu lembek dah. Tak sedap melek, tu bangkai dah. Begitu juga bagi korban. Ekak tu jeruk lembu, biru lembu kan jeruk. Lembu hitam jadi biru. Oh nak pergi sembelih, darah pun tunggu meleleh. Tak sah dah tu. Tak mecik dah lembu mampu. Belum memelih. Jadilah bau ni. Mereka tak kerti ke satu. Ikat pun tak kerti. Tahu? Kan? Jadi kena pandang belakang. Yak dia nak beli lembu gerbel. Yak dia mula-mula nak pelih. Apa kau nak melih. Dia tanya. 2 kali melih. 2 kali melih. Berapa ekor? Apa palanya? Berapa ekor 2 kali melih? Nah, baik. Wajib melih sekali. Sekali akak pisah. Maka hukum dia. Melih 2 kali tak sah. Baik. Dia sahnya lagu mana? Bila pisah kita tunggu tu, kadang-kadang tupu pisah kita. Seminggu dah asah. Duk cana. Cuma pergi cana kat orang. Dia punya pisah dia besok. Hari melih tupu. Tak ambil. Masa duk buah lah kau ni. Ramat dah teka jemelih kena ni. Kita dah asal-asal kita susuk pisah kita. Kalau kita teka jemelih, susuk laki pisah. Tak satu negara ke lah. Tak jadi yang itu. Tak jadi siapa yang kena ganti. Kita melih. Baik. Lagu mana ni? Semelih 2 kali. Kalau kita semelih mula-mula tu, tak butuh. Dengan maknanya, pisah kita tu tupu. Ataupun pisah betul dulu. Kia pisah. Tak kira lah. Chris Doré ko. Vitorino ko. Tak kira dah. Dia kia pisah. Bila kita tunggu tu, so je putus. So lagi, ikutlah halkum kau merih. Tak putus salah satu. Dia wajib putus 2. Maka kita nak ambil so lagi tu, dengan kadar secepat mungkin, segera. Tukar pisah dia bagi. So juga, satu pendapat. Ataupun kita melih-melih lucu. Lembu caroli, ada usap ni, kok. Pisah ni, pendek tu. Tengok kalau lembu tekok besar, panjanglah sikit. Biloh kita tu.
Ni yang bil panjat tu. Jangan tak ada. Hilak boleh makan tangan kita. Kita tok. Nah, tok tu nak karang. Nak karang tu lucu. Kali dah kita sembelih tu dah. Maka cepat-cepat ambil pisah. Sembelih kali kedua. Soh pun dia. Ada pisah tu pun. Pisah tu lucu. Kita nyembel. Boleh berlaku. Tapi dengan keadaan segera. Tu dia. Boleh lagi lah. Soh lagi makan. Tapi jangan lama sangat. Pisah tu. Putus baru sore. Ataupun tak putus lagi hak wajib. Pisah dapur tu. Pisah tu. Pisah. Tak punya pisah belakang dekat. Lembu peh. Adi tau. Sebab tu tukar jemleh. Dia kena standby backup dia sore. Takutnya pening. Pening mata darah. Apa. Pisah dua belah. Orang kena duduk dekat. Kena ada ustaz sore. Pantau Hak biasa dah ni kita kayak ni. Hak tak biasa lagi. Lebih-lebih lagi lah. Kena ramai orang perhati. Minta tolong tengok. Tu dia. Kalau tak jadi sembelih tu, maka hukum dia kena gantinya orang sembelih. Tak putus so, maka mampu jadi bangkai. Salahnya kerana salah sembelih, penyembelih tu salah. Maka dia wajib ganti. Apa kita? Apa dia suruh? Orang suruh. Oh menak. Dah lenyap. Meleh negeri, meleh ni dia gia. Dia angin. Sebab tu hamba tak terang. Dia jadi gira. Tak nak main pisah tu dah. Dia jadi gira. Sedap meleh dia. Dia pandai lah. Tak pandai. Buku. Itu dia. Jadi hukum dia ada hukum. Lepas tu kita kata panjang cerita obat meleh ni. Kemudian je kalau kita tengok dalam TV tu. Kalau lah contoh kita kata dah. Orang je ambil gerbang tu mati. Dia tengah lembu lah ni. Mati lah. Dia ambil gia juga. Jadi sako. Tak boleh nak bagi lagi tu segi dia tu. Hak bunyi katanya bukan dia kena tendah ke lembu hak dia gerbang tu. Lembu orang lain. Lembu dia sudah ada. Lembu tu. Tak tahu lah cerita hak dalam TV kau cerita lain tak tahu lah. Kita ambil contoh lah. Sore ni. Dia gerbang dia. Kemudian nak pergi tolong lembu lain. Lembu lain tu tepuh dia. Mati. Nak tebok. Mati dia. Maka hukum daging hak dia sudah jual beli tu jadi pusaka. Tak boleh bagi lagi waktu. Waktu kena cara sako dulu. Ustaz daging kena bagi sako dulu. Ayuh dah. Tak kira lah kena tebok lembu kau mati, takut jatuh kau. Tengok darah ke kelepar. Hospital dan sebagainya. Maka hukum berkaitan dengan bak melih ni, pergi cabai tu banyak hukum pekoh kita tu. Sebab tu, kalau tahu sebutir kat ini, tak tahu sebutir, nyasar. Tu dia mati Allah, kena bersemangat dah. Dalam kerja bermasyarakat ni, kena pakak-pakak. Kalau boleh ada kerusuh-kerusuh. Sebab generasi anak-anak kita, cucu kita ni tak cukup. Tak ada orang. Dah lah, tak ada orang, tak reti pun. Kalau sebab kita nak kelih tu, lah mari bawa besi saja lah. Lapor tak reti, kau tu tak reti. Kalau kau tu tak reti, hukum reti kau. Kalau hukum reti dah. Dia tak reti ni. Melapor tak reti, apa nama siya tak reti. Tapi hukum reti. Seorang dalam 100 ada. Dah, hak reti hukum. Tak reti kau lain tu. Takut-takut tak reti belakang. Tu. Jadi banyak dah. Orang panggil geruk-geruk. Tu dah buat di masjid ke apa, kerusuk-kerusuk. Tak kiralah dia meleh kau bak kematian, bak jenazah kau apa ni. Asal pelapis tak ada. Jadi buat kerjanya, kerja ikut selera masing-masing. Rasa betul je lo. Kawan tengok mula pok kawan buat begini. Sudah. Kaki kau tu buku. Tak ada apa lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita kena ada semangat. Satu semangat untuk kita jaga generasi kita di akhir datang. Ini hal yang panggil hal kebajikan masyarakat lah ni. Meleh. Orang panggil khairok kematian, jenazah dan sebagainya ni.
Pasal tak ada pelapis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis itu. Sambung mengajar kita sikit. Dah tak? Dah. Kita berhenti baru ni nyo. Nombor 8 nombor 8. Muka surat 134. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarangnya yang ke-8. Yang ke-8 iaitulah bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Jadi kita berhenti pada kata sifat yang ke-8 daripada 8 sifat yang keluar daripada mulut kita yang syarak nak suruh kita jaga. Jangan buat 8 perkara ni. Iaitulah hak mula-mula dulu kita mengajinya, taklih kita ke dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mula-mula ke mana? Kita kena jaga lidah kita daripada dia berbohong. Kemudian menyalahi janji. Kemudian kena jaga daripada mengumpat. Kemudian kena jaga daripada berdebat. Kemudian kena jaga pula daripada memuji diri sendiri. Tak boleh. Kemudian kena jaga daripada melaknat. Kemudian mendoa celaka bagi orang lain. Tak boleh berlaku ni. Dan terakhir sekalinya kena jaga mulut kita daripada bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Itu tajuk dia malam ni. Jadi dia nak sebut apa ni? 3 perkara. Pertama sekali bergurau. Yang keduanya mengolok-olok. Yang ketiganya mengejek orang lain. Kata pengarangnya Imam Ghazali kata lagu mana? Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok dan mengejek orang lain. Sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk bergurau-gurau sahaja. Jadi kita nak ngaji malamnya hukum kita gurau ataupun buat lolok-lolok ni ataupun melawak ataupun kita mengejek orang lain. Tuan-tuan dan mati Allah. Mula-mula sekalinya Imam Ghazali kata bergurau. Tak boleh kau kita nak gurau ni. Tu soalan dia ni. Soalan dia tak boleh kau kita nak gurau ni. Nak kau tak boleh nak gurau. Baik. Gurau ni bukan tak boleh. Tapi yang syarat marah adalah gurau yang lebih daripada hak dia. Gurau hak lebih daripada hak. Gurau hak jenis lah kau nipu. Lah kau bolong. Apa ni dah? Maka hak ni tak boleh. Yang dibolehkan adalah gurau kita tu dalam keadaan benar. Dan kita tak tipu orang dan sebagainya. Yang mana tak lebih daripada hak. Mana tara hak tu? Hak tu ialah bila mana tak lebih tu, kita tadi tu tak menyakiti hati orang. So, dan kita tak masuk daripada zon yang jauh daripada kebenaran. Kita duduk backup lo ni lah. Duduk apa dia panggil? Duduk gurau lo ni dah. Ada gurau kita ni yang biasa tak apa. Tak ada masalah kan? Ada gurau yang nyakit hati. Ada gurau yang nyekik. Pedih kalau kena dia gurau dia ni. Ada gurau yang boleh membawa kepada dendam. Ni tak boleh. Jadi kita sendiri kena ingat. Kita gurau tu lagu mat. Biasa dek gurau kan. Lebih hak lah. Kebiasaan kan. Mula-mula okey lagi. Lama-lama kuat duk gurau. Maka hak dia akan jadi lebih. Ini syarat marah ni. Maka bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain ni asalnya boleh nakal. Tapi ada hak dia sebelum daripada boleh. Maknanya lepas pada hak tu tak boleh dah. Kita gurau apa kita duduk bekok lon itu boleh lah. Kalau tak bekok sunyi. Masa duduk melapuh lembu buat gini lah. Kalau tak ada orang bekok, tak ada orang bergurau sunyi buat hijau. Sunyi. Nyada lah mapuh-mapuh orang tu dah. Kayak gitu, kayak gini dah. Baik. Gurau tu bukan tak boleh. Tapi jangan lebih hak dia. Nak kau gurau ataupun kita olok-olok. Buat lawak kau berapa nak suruh orang suka tadi tu. Kau tu duduk siap molek-molek lembu.
muat diri. Oh, mecok kelik. Ada. Ayalah tu. Kita sudah langgar hak dia. Tara tu lepas. Mecok lepas pisah kelik tu. Nah, tosih tu. Tiba-tiba hilang kau dia. Nah, mana gurau kita sudah lebih hak. Lah dah. Yang bolehnya tak lebih hak. Bahkan Nabi SAW pun gurau. Nabi pun gurau. Tapi Nabi gurau dengan betul. Kita gurau lipat. Oh, kita gurau lipat tu. Benda tak betul kita gurau. Nah, hari kita mari lambat. Orang perubah dah lembu. Kasa dia mari. Bawa pisah. Kita pun tengok dia. Kita nak gurau. Ya benar bukan nak kata apa pun. Oh, masa ni orang mari. Takut bini tu. Tiba-tiba. Warna? Kena pergi bini. Warna? Lambat boleh. Permit tu. Sedap berita. Gua ada lambat. Kena tambah tu. Dia nak go kan. Tapi kalau itu kenyai tak sabar lagi tepat nak melih lembu nak melapah ni. Oh nak kelik sombakan dah. Kena gitu tak ada sabar tepat lagi berhedah. Nah, asal je nak go kan. Nah. Tapi go kita tu rekod dia dengan bini dia tak nak popeh tu. Nah, kadang-kadang kena sungguh. No, awak kena sungguh kau pergi. Kena sungguh bini dia tambak tu. Lambat boleh tubik dia. Tu dia. Maka gurau tadi tu kena tengok. Kalau lebih daripada hak dia, hukum dia berdosa. Baik. Itu dia macam Allah. Bukan kata syarak dia tak suruh gurau langsung. Okay? Nabi juga ada gurau. Bahkan Nabi sebut, gurau ni lah merapatkan kita dengan orang. Dia menjadi sunat. Bukan jadi wajib ni kita gurau dengan anak, dengan bini. Kita gurau dengan anak, dengan bini. Gurau hal ke mana pekok, tak apa. Dengan bini kita. Negak. No. Supaya askar peci, tak boleh rumah. So, bagi anak. Anak bini takut lah. Tak gurau dia. Tak boleh rumah. Patai kawai. Bagi. No. Jadi apa bagi? No. Bini takut, anak takut. Sakit demam, cari demam tu juga. Itu dia. Maka yang Nabi sunat Nabi sebut gurau ni anak Nabi ni. Nak atas tekuk kau, nak bawah kau. Nak gurau bergambar kau. Nabi SAW dengan Aisyah, Nabi gurau bergambar. Aisyah tikah dengan Nabi ni jauh. Ummu Aisyah jadi isteri. Yang orang panggil duduk serumah ni jauh. Lepas pada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra tak ada, baru duduk sekali. Kat umur muda dengan umur muda telajar. Nabi pun gurau berambak juga, bukan juga. Itu dia. Jelas Maka Nabi juga gurau. Nabi gurau dengan orang tua. Gurau pula betul bukan benda salah. Kita gurau benda salah. Nabi gurau benda betul. Satu hari Nabi jumpa dengan orang tua. Orang tua tin. Nabi sebut kepada orang tua tu. Dalam syurga saya tak ada orang tua. Nabi gurau. Nabi tih orang tua tu. Allah sedih dia. Mocik tadi sedih. Tak ada orang tua oleh syurga. Nabi kata, dalam syurga tak ada orang tua. Sedih. Mocik tadi. Mocik tu kata, yolo kau dalam syurga tak ada orang tua. Katanya Nabi SAW, dalam syurga ni semua jadi muda berlaku. Orang jantan, umur terbaik dia, 25 sampai 33. Umur kita ni lah. Orang tina 19, 21. Disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Kunna abkara uruban atrab. Orang tina ni dikembalikan ke perawanan dia. Keperawanan dia darah dia tu dikembalikan. Abkar ni bikir. Bikir ni dia darah lah. Maka esok orang tua tina, orang tua jantan tak ada di syurga. Jadi muda berlaku. Satu pendapat ulama kata, kita dengan anak kita sama tua. Jadi muda berlaku. Sengih muslimat. Hak tak ada gigi. Gigi ada berlaku. Jadi comel. Hak supaya kita milih belah dulu lah. Kak dia. Tak ada dah. Uduh. Kipuk pun tak ada dah. Nabi gurau. Nabi gurau benda betul kau tak salah. Benda betul. Tapi Nabi juga gurau dengan mocik-mocik.
Nah, itu dia. Nabi gurau dengan budak. Nabi gurau apa kita lah gurau dengan budak. Nabi juga gurau. Hak supaya kita buat sekali lah jumpa budak. Budak tahu tidak kecek apa. Wak gapo tu dia bertengok gitu. Dia kecek tak boleh. Tahu. Mai air kau. Dia duk mai air tu. So, mai pasir kau. Mai lori kau. Dia duk mai lori tu. Budak tu bertengok pocik ni. So, gitulah negur dia. Gurau lah tu sebenarnya. Satu hari Nabi SAW, dia pengen budak. Dia lawat ke budak ni, dia kecek dalam budak. Kemudian budak pula, main buru. Dia ada buru. Duk main dengan buru kecik dia. Buru ciak. Buru cak rumah kau apa ikut. Jadi Nabi tegur budak tu. Main gapo. Buru tu dua gapo. Budak tu nak kecek tak boleh. Tapi nak sebut Nabi bergurau. Bertegur siapa. Tak kira berapa peringkat umur pun. Nabi ada gurau dia. Suka hati budak. Jadi bukan semua gurau tak boleh. Cuma yang tak boleh. Yang syarat kata tak boleh lepas daripada hak dia. Apa mana? Masuk kepada menyakiti. Tak boleh lah. Sebab itulah. Kena beringat dalam gurau kita. Itu dia. Kemudian dia start gurau. Dia pergi kau mengolok-olok. Kalau tadi, dia rekor. Rekor kau tu rekor kau nak suruh ke suku. Bahaya. Kemudian dia rekor tu. Dia mengolok-olok. Dia pergi kau mengejek-ngejek. Tak sedap lah kalau tak kata kau orang. Dia kena mampu orang. Sedap Pak Rahman ni. Dia tak jadi. Tak jadi sedap lah dia. Dia tak ada perisa lah. Kita kata. Sunyi lah dia. Maka kena ingat. Jangan lebih hak dia. Nak bekok kau nak gapo kau. Jangan lebih hak dia. Kerana mulut kita tu berbisa. Dia akan jadi lepas hak. Maka akan menyakiti orang. Sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh. Ataupun dalam bentuk bergurau sahaja. Dia sahaja. Tak boleh juga. Kalau lebih hak lah. Kerana perbuatan yang demikian itu. Menghilangkan air muka. Dan menghilangkan rasa heboh gerun. Dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati. Dan menyakiti hati. Ni. Dengan pendapat ulama kata. Dia sakit hati. Dia jadi dendam. Jadi dia mari betul kat dia. Dia cakap nak balas. Muka orang berhedah dia pagi. Betul ni dia pergi pula. Dia bawa lah. Kakak-kakak dia tu. Dia bawa modal dia pula. Orang buka mulut dia lah. Sudah. Pasal dia kena parut dah tadi. Tak kat muka dah dia. Sebab itulah jangan lebih hak. Dia menyakiti, benda tu akan jadi nyipir. Ada orang hak nyipir di awal lagi. Ada orang tak nyipir tak apa. Tak apa dia. Kata Raja Remah pun. Gitu dia. Tak nyipir dia. Bagus dia. Ya ke? Mana tahu kita. Nama paling mukul. Kakak tu. Natai. Go ni. Habis. Nyusupo. Memang dah depan kita. Sengih dia je. Maka jangan lebih hak. Kerana tadi tu menghilangkan air muka. Jatuh air muka ke tak boleh. Haram dah jatuh air muka ke. Isu lagi masalah isu jatuh air muka ni. Jangan. Melibatkan harta umur. Melibatkan keturunan. Melibatkan gapo. Gelaran dan sebagainya. Beringat. Kalau kita tak say orang kata kita lagu tu. Supaya dia pun. Kalau kita nak kata orang itu gini, kita mikir lah. Kalau dia kata kat aku gini, aku suka ke tak suka? Kalau kita tak suka, dia tak suka juga. Gitu ya sipil. Maka jangan ingat air muka. Air muka. Dia pengen ramai-ramai. Ustaz tak boleh, dia start dulu. Dia start dulu. Panamu. Apalah. Masa dia dah. Apalah Pak Rama. Start Pak Rama, apalah Pak Rama. Kena sekali sore dah. Itu dia. Dan menghilangkan rasa heboh. Orang yang kerik gurau ni, rasa gerung pada dia tu hilang. Contoh dah. Contoh lah kita kata. Macam kita kata cikgu kan. Cikgu bekir. Dia kena ada sifat kepimpinan dia sebab dia nak mendidik. Tiba-tiba, dia ni lucu kon. Cikgu. Lagi kau rasa apa dah.
Dia lucu kalau. Yo ya kata budak sokong belakang dia. Tapi heboh ataupun hebat dia tu gerung ke budak gerung ke dia hilang. Pasal dia nakal lagi. Budak pergi main lingo, main hidung. No, naik atas belakang. Apa? Pasal kiat gerung kan? Ni tu dalam kitab tu tulis tu. Bukan tak boleh gerung kan? Jangan lebih-lebih. Apa? Hilang heboh. Gerung gitu. Kita dengan anak kita juga bukan tak boleh. Bukan nak suruh jadi askar rumah. Nak suruh jadi polis rumah ni. Kena ada gurau. Temu jangan gurau banyak sangat. Kalau tidak, anak naik atas kepala. Bini naik atas kepala. Rupa-rupanya beki ni nak juga. Beki kita ni kena sipir. Mentah kau ngaji tasawuf. Dia tahu. Tahu ni. Lauk ni beki. Tak si je beki. Tak boleh dah beki kena ada. Dia ramai ngaji tasawuf punah ni. Siapa kau orang kapi pun kita tak main. Punah ngaji tasawuf lagi tu. Buat lacuk sifat beki ni. Sifat marah. Sifat kapal kita buat habis. Rakyat Palestin kena ada gerah pun kita jadi tak siapa. Ini bahaya. Ingat dah nak mapuh tu. Hati kita tu nak mapuh tu. Beki kena ada. Cuma gurau ni syarat sekat awal lagi. Jangan lebih-lebih kerana ia menghilangkan kekuatan kita gerung di muka kita. Gerung. Dalam orang panggil kepimpinan kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, sebagai seorang lelaki. Kena sipir juga sikit. Bukan tak boleh gurau langsung, bukan boleh gurau sama-sama. Cuba contoh cikgu tadi. Ada sekolah Apa cerita? Pengalaman ambil. Sekolah ni cikgu disiplin. Dia betulnya daripada background dia askar wataniyah, tak silap ambo. Kau PGA gitulah. Bila dia masuk sekolah tu, orang latih dia cikgu disiplin. Misal tu pun kawal lah. Misal. Janggut tak ada, bakil lah dia je. Tapi dia berhigung lah. Gorang orang tino, gorang dengan cikgu. Budak-budak kelih. Dia buat lawak. Tapi kih di sekolah tak orang. Lopak pangkas macam budak. Budak tak gerung dia. Dia kira apa? Oh, ustaz piung kau ni. Budak masuk tu sekolah hukum 10 dah. Tu pergi beli nasi luar. Masuk budak sekolah. Mu tobik ni. Tak. Dia pergi besi buat. Tobik tak dia. Tak nak kira. Korang. Pasal dia misal pun ada. Tapi berhigung kau. Kita seorang cikgu yang pilih guru tu. Cikgu ni muka sipik. Bocil. Dekat tepi. Betul? Belah tepi. Budak tengok pun tak kira. Tapi dia. Pakai dia ni. Dia ngajar sejarah. Tapi budak perik dia lagi. Dia celik. Tak say tu. Dia nak gitu. Apa? Kehebatan tu hilang. Apa? Berhigung. Loh. Jangan kerik-kerik gorang lah. Sikit-sikit sudah lah. Tepat-tepat. Orang panggil tepat-tepat serius. Kita kena serius. Tepat serius. Tepat perhimpunan pun dia gorang. Memang hilang lah. Ketokohan dia tu. Lah kali kan. Kotel lah. Kau tu dia nya. Senjata dia. Kat budak. Ustaz. Berapa dah? 2 dah. Tunggu. Pak 2 dah. Nyo. Pasal tahu dia. Pani je gurau pun nak 2 tu. Lepas tu cikgu disiplin dia kena ada kedisiplinan dia. Dia memang kena jaga dah dengan budak. Dia tak boleh lebih-lebih kan. Bila dia lebih, rugi ya. Rugi dia utik. Jadi rekuk. Bukan jenazah kan. Rekuk. Orang panggil pelajar-pelajar nakal ni tak suruh nama dia. Allahumma salli ala. Cakap buat sport cakap agama. Budak memang tak kira. Wahai kurang. Maka dia menghilangkan rasa heboh, gerun. Begitu juga kita pok. Dia panggil kita terlalu bui muka. Nabi suruh gurau dengan anak, suruh gurau dengan bini, nak suruh rapat silaturahmi, nak suruh kasih sayang. Tapi gerung tu orang panggil kehebatan kita tu, beki kita kena simpan sikit, nak guna. Kalau tidak bini tak pakai stok kita bik rumah nak celak mata bertakut. Bini tu bik tak pakai stongnya kau apa. Nak marah. Tak lolo baik kau.
Nah, anak tubik orang itu, tubik orang ni, klik malam lewat. Nak jikoh anak. Dok, berhigau ke? Nah, sipir sikit beki gitu, biar takut. Nah, sebab ada tai nak bunuh. Dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati dan menyakiti hati. Kalau dia lebih, menyakit hati. Nah. Begitu dengan saya kita tu lah. Jangan lebih hak dia lah. Dia orang tua kesok panjang cerita. Kira dia lah. Dia kesok panjang cerita. Dia nak sendik panjang. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan dalam hati. Bahasa aku ni kakak tu. Bahaya nak apa orang. Aku sama kena. Contoh. Gerung siapa? Tak masuk dekat. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang. Bahkan jikalau mereka cuba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli. Dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka berbicara perkataan yang lain. Tapi orang hok lucu, orang hok nakak ni memang orang nak dekat pasal dikira musra alaih. Itu dia. Bukan Nabi marah berlaku ni. Sahabat Nabi pun ada. Hak jenis nakal. Kita sebut dah cerita dulu. Sayyidina, apa ni? Sayyidina Nu'aiman. Memang nakal tak nak ayat dia ni. Lucu lagi, gotu lagi, bekok lagi. Tapi hak dia buat tu betul. Dia tak tipu. Tapi dia menyakiti. Cuma menyakiti dia tu, Nabi pun maaf ke dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita jangan lebih. Sebab dalam perkataan kita tu, takut ada orang tergurih. Dia akan bawa kepada pertengkaran dan permusuhan. Ini bahaya. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada menjauhkan. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Lagu mana tu? Dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar. Maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, yakni mengasihkan diri. Ini 8 perkara. Imam Ghazali tegur kita untuk berkala kita dalam masyarakat ni, 8 perkara ni kena jaga. Bukan semua 8 perkara ni tak boleh buat ni. Kita ngaji dah. Ada hak boleh, ada hak tak boleh. Cuma jangan lepas batas yang tak boleh. Kalau dah tak boleh nak jaga, kena ambil cara lain lah kita, iaitu kita beruzlah. Ni tak ada sampai kita ni. Ni tak ada. Cuma dia ada juga jenis mulut dia tu memang tajam. Dia pergi tempat-tempat orang memang serah hati semua dia. Tapi sebab dia ngaji, dia perasan kata dia, mulut dia tu tajam. Maka dia tu disunatkan beruzlah. Duduk jauh dulu sebentar. Beki tata cara kecepet. Tapi gitulah ni. Maknanya kita tak perasan. Kita kecek ni orang sakit hati ko. Kita kecek nyekik ko, kerah ko ayat kita ni. Tapi dalam kehidupan masyarakat ni, badi-badi tasamuh lah dia panggil dia. Badi-badi memaafkan. Mudah-mudahan lah. Asal kalau ambil dia uzlah ni, kalau tak mengaji betul uzlah, payah juga. Erti lah uzlah ni. Tak si mari masjid, nak duduk ngatik sore rumah pun. Tak jadi gitulah sampai kita ni dah. Tapi dia panggil pakat kita tasamuh, berlapis dada. Kalau cahaya kita jenis memang kecil penyekit. Kita pun, kena tegur. Herik pergi minum air, sama-sama tegur. Mu pada-pada lah, kecil gitu. Terik tu, kecil gitu. Kecil gitu. Main mikir dia gitu. Tapi kena ada cara lah. Tidak kita dengan dia pula, tak tegur. Tapi insyaAllah lah, tak ada dah lah. Jenis gini, tapi ada juga. Jenis tak kabar dia juga. Dan melazimkan dia. Kalau tak itu, tapi hak ni kena sedar diri. Tak baru dia boleh diet. Kalau dia tak sedar diri, dia main mengata begitu. Dia. Dan hendaklah engkau bergaul dan bercakap sekadar keperluan sahaja. Kalau ustaz duk main kecek benda wajib sahaja ni, tu nyikat lah.
No, tak ada gora, tak ada gambar dah. Bukan tak boleh. Itu sebut dah ni bukan tak boleh. Cuma jangan lebih hak. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu dalam mulutnya supaya dia dapat menegah mulutnya daripada bercakap yang tidak perlu. Sayyidina Abu Bakar dia bubuh batu, ada batu dalam mulut. Apa? Supaya dia tak kecek benda hak tak perlu. Bila dia buh dalam mulut, hidup kemeh gitu kan. Tak kecek dah dia. Kalau dia kecek, orang tanya, Gabriel dalam mulut. Jadi duduk dia satu. Jadi pok kita hak banyak kecek, mengarut buh batu dalam mulut. Dah. Nak suruh jaga. Dah. Tu pagi usaha masing-masing. Jadi saya nak makan dia bubuh batu dalam mulut supaya dia tak kecek benda penting. Maknanya kalau dia kecek, dia bubuh batu, dia kecek. Air buh mulut. Jadi tak jauh lah dia, mana tak jatuh lah daripada kecelakaan daripada mulut. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawa aku ke jurang kebinasaan. Maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Kadang-kadang saya nak makan ni ditunjuk ke lidah. Ni munah aku ni. Ditunjuk ke lidah dia. Nak suruh hati dia tu berjaga-jaga. Diri dia berjaga-jaga dengan kata-kata. Pasal mulut ni nak beri tak boleh. Mulut nak beri tak boleh. Dia lepas habis kira. Nak minta maaf payah. Nak ngaku salah payah zaman lah ni. Payah. Sebab tu dikena jaga di awal lagi. Maka jagalah lidahmu baik-baik kerana ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau baik di dunia ataupun akhirat. Mulut ni boleh binasakan kita dan boleh binasakan orang lain. Kita duduk pesan sok mudah ni. Lah ni orang boleh samai kita macam-macam. Gelar misal tak sambung pun boleh kena samai. Gorah lah ni. Janganlah gelar kau. Kalau duduk gelar lah pelik-pelik orang boleh buat samai. Orang boleh kirim pun. Kalau duduk gelar lah. Dulu kita duduk gelar-gelar tak lah. Orang tak serati tak apa. Orang serati lah ni ada akta dah. Orang boleh kirim. Kena beringat. Lepas tu lama masuk boleh report lagi. Dia tu ada, dia kata kat aku itu. Kejadian 10 tahun dah lagi buka kes pula. Boleh lagi. Itu kan. Sebab tu memang kena jaga lah di patai. Memang kena patai sungguh dah. Kalau kecek, kita boleh membinasakan diri sendiri. Dia boleh membinasakan orang lain. Tu mulut. Bahaya ni. Allahumma salli ala sayyidina. Maka inilah mulut inilah. Katanya Imam Ghazali, kita kena jaga. Kerana dia alat paling berkesan membinasakan diri engkau. Baik dunia dan di akhirat. Dunia akhirat. Tak ada minta maaf dunia, akhirat pula kena. Waliyazbillah. Jadi mudah-mudahan kita dapat jaga mulut kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada kebinasaan. Dan kita boleh jaga daripada perkara-perkara yang baik yang kita boleh kecek. Ataupun perkara-perkara yang beri manfaat kepada orang lain. Itu saja daripada hamba apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mahu berkuat daripada dia mesti aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل أرض الإسلام يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.